Cukai rokok dan alkohol pun akan dinaikkan. Tapi banyak yang bantah. Rokok ni, rokok lah. Saya tak isap rokok. Tapi saya tahu orang yang isap rokok ni, dia very loyal to the brand. Dan dia hanya boleh berubah brand apabila berlaku sesuatu yang besar. Contohnya, dia sakit ke, ataupun harga rokok tu mahal. Dia akan berubah brand. Ataupun lifestyle dia berubah. So, apa yang berlaku sekarang bila harga naik, satu kotak ada 10 batang, yang ni dia akan naik 20 sen je. Tak banyak beza pun. Curut pun naik juga harga. Tapi bagi saya, dah lama tak naik rokok. Kita panggil Sintex ni. Sintex dah lama rokok. Tax dosa. Tax dosa ni kan. Jadi lama dah tak naik. Jadi fair enough lah kajian tambah. Dan barang lain pun banyak harga naik. Dan isu smuggling, isu rokok haram ni memang sentiasa ada. Dan pada masa yang sama kita ingat the competitor of rokok siapa? Vape kan? Jadi antara dua ni kan, sekarang vape diharamkan. Diharamkan, yes. Jadi some of them terpaksa switch balik pada rokok. Ataupun berhenti rokok terus lah. Kan, lagi bagus. Isu dia kat situ. So beli rokok pula naik harga. Nampak banyak-banyak strategi ni kan. Hentikan vape, masukkan harga rokok lebih mahal. Jadi orang kena belanja lebih untuk rokok. Dan pada yang sama juga, dikatakan duit cukai pada rokok dinaikkan akan diberikan pada Kementerian Kesihatan. Jadi kita nampaklah kesan dia kan. Bagi saya short term dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi mungkin ada penyeludupan dan sebagainya, termasuk juga arak. Tapi bagi long term dia akan adjust lah. Sebab dia benda-benda ni dia akan menjadi satu barang keperluan. Tetap juga orang isap rokok hari-hari. Walaupun harga naik pun dia tetap sama juga. Dia lifestyle.